mungkin Adil tidak ada laungan ni, dia hanya buang Azam Baki je. So apa jadi dengan apa Pemuda PKR, kita dah tahulah memang geng Adam Adli lah, kau tengok je lah kan. Dah jadi jinak-jinak babi dah. Bukan jinak-jinak merpati. Jinak-jinak babi dalam kandang. Dia bukan macam babi hutan Ini bukan babi dalam kandang. Dalam kandang. Jenis kan yang kau buka pintu kandang pun dia tak Tak lagi. Itu macam babi nenek ai je. Makanan ada kat situ. Dia tak kerti cik makan. Yes, kalau jinak-jinak merpati kau datang dekat dia belah. Ni jinak-jinak babi kandang. Okey Macam tu Pemuda babi PKR. Josephine nenek ai je. Tapi babi Josephine nenek kau, first dia ada nama. Lepas tu dia pula tak ada statistik, dia the only one. Ini babi kandang yang ramai. Cuba kau tengok Pemuda PKR. Dia kalau nak panggil nombor giliran 108 1. Itu ada nombor ahli. Itu Nombor yang ada nombor ahli, ahli. Kan? Dia tak akan lari, bro. Dia jinak-jinak babi kandang. So, okay. Jadinya kita tengok MCA, okay, boleh lah kan. Kau setuju tak setuju nombor 2 lah. Jadi okay, berani, telur ada. Walaupun pemuda MCA tu perempuan pun dalam pemuda MCA. Okay, muda. Perempuan juga yang dia punya timbalan presiden. Okay, Cun. PSM, okay. Ini mana yang lain-lain ni? Yang bergegar-gegar konon nak mengubah Malaysia ni. Mana? Ni lah nama dia yang Safura. Tak yang Safura lain. Aku kata yang membela 3 orang aktivis. Sebab apa? Benda ni kalau kita tengok aktivis tu, kalaulah hendak dimanipulasikan secara politik pun, katakanlah Perikatan Nasional kata okey, kita tidak wajar menahan pelajar itu. Kan, walaupun aku kata kau nak mileage politik, kau cakap je, tapi kurang-kurang kau bercakap. Kali ni aku boleh hentam kau dua-dua. Dah lah kau tak bercakap. Lepas tu kau nak tarik minat anak muda macam mana? Kau ingat apa? Kau tahu tak, aksi ni aku bagi tahu kau, aksi kau pergi demo dalam dewan macam tu, pada pandangan anak muda cool, dan pada pandangan aku yang dah tua ni pun cool. Pada pandangan aku, is it cool? Cool. Kan, macam lah kita tengok kan orang demo dekat Amerika Syarikat kan. Dia jadi sana. Dia just masuk. Dia just redah je parti tu. Dia panggil apa? You crash apa? Gate crash. Sebab apa? Sebab suara kau tak didengar. Lepas tu apa yang mahasiswa buat ni sangat cool. Dia bukan macam Adam Adli pergi dekat depan bangunan UMNO, pergi turunkan bendera. Bukan macam tu. Bukan guling-guling kat atas jalan, tak ada. Kan? Lepas tu redah kat tempat tu. Kalau kau tengok video tu, kau boleh cari kat YouTube. Perdebatan student ni bila dah dibawa keluar, dia orang berdebat pula dengan pegawai SPRM yang konon terlebih-lebih tu. Dia orang pergi ni. So pada aku cool. Dia menunjukkan keberanian, cool. Dia orang bukannya pergi memusnahkan menyatakan pendapat, dan benda tu adalah satu optik politik yang sangat bagus.